Pernah tak teringin sangat satu benda ni tapi macam tak gamak lah nak minta suami belikan kan, sebab kita tahulah kadang-kadang macam rasa dah banyak sangat minta dekat suami. Jadi sebab tu saya buat projek gaji kedua. Jadi saya buat, tengok dapat banyak mana. Sebenarnya saya nak beli apa tahu? Saya nak beli bread maker. Lepas tu dah kita buat projek gaji kedua ni, dapat lebih pula. Alhamdulillah. Dapat RM400. Alhamdulillah. Jadi bolehlah beli bread maker tu, dan ada lebih tu masuk poket lah kan. Jadi kalau anda pun nak juga projek gaji kedua ni, nak join projek gaji kedua ni, PM saya, mesej je saya, tanyalah saya. Sebab apa? Senang je benda ni, dah ditunjukkan satu-satu dah pun dalam projek gaji kedua ni. Jadi kita follow je lah. Bukan pelaburan tak ada. Bukan letak duit tinggal. Tak, kita kena buat sikit kerja. Tapi kerja tu tak adalah kerja keras sangat. Tapi insya-Allah boleh membantu.